Hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan keberangkatan tiba Tuan Yang Terutama, Tuan Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah turut sama mengiringi tetamu kehormat. فاق البدور وفاق الأنبياء فكم بالخلق والخلق من حسن ومن عظام. Dipersilakan untuk berdiri bagi menghormati lagu negaraku dan lagu Sabah Tanah Airku. Dipersilakan duduk. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memohon keberkatan, kelancaran dan kemudahan agar segala pengisian serta urusan yang dirancang pada hari ini mendapat rahmat dan redha Allah SWT. Marilah kita bersama-sama menadah tangan, memohon doa dan restu daripadanya. Dengan segala hormatnya, dijemput Sahibus Samahah, Datuk Dr. Ustaz Haji Bungsu Aziz bin Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah, untuk memimpin bacaan doa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود، والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، ونسألك قلبا خاشعا سليما وخلقا مستقيما ولسانا صادقا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد، ya Allah ya Tuhan kami merafakkan kehadirat-Mu rasa kesyukuran kerana dengan izin-Mu jua kami dapat berhimpun pada hari ini
bersempena dengan Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah tahun 2026. Allahumma ya mubdi'u ya mu'id. Ya Allah, kami memohon, apalah kiranya agar simposium ini mampu melahirkan buah pikiran yang bernas, penerapan dasar bersifat holistik dengan penuh keadilan dan ihsan, serta penyelesaian yang tuntas lagi dinamik dengan cabaran semasa merentasi zaman. Bertunjangkan hala tuju Sabah Maju Jaya dan inspirasi Malaysia Madani sebagai teras pelaksanaan. Allahumma ya Rahim, ya Wadud, ya Allah, Engkaulah sang pemilik keadilan sejati yang mengamanahkan kepada kami panji keadilan perundangan syariah di bumi yang bertuah ini. Justru itu ya Allah, kami memohon pemeliharaan dan naungan-Mu ke atas institusi kehakiman syariah di negeri ini dengan menyemai bibit-bibit rasa insaf dan gentar dalam hati setiap para hakim, peguam syar'i dan setiap warga kerja akan beratnya pertanggungjawaban di yaumil mahsyar. Allahumma ya Fattah, ya Alim, ya Allah, dalam menelusuri era kemodernan dan teknologi digital ini, kami memohon apalah kiranya Engkau kurniakanlah kepada kami hikmah dan kebijaksanaan dalam memartabatkan perundangan syariah agar sentiasa relevan, terkedapan dan mampu merungkai cabaran kompleks kehidupan semasa, berpaksikan kepada prinsip-prinsip maqasidus syariah demi kesejahteraan agama, bangsa dan negara. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, ya Allah, bersempena dengan simposium ini, Engkau kurniakanlah kepada kami, kepada para pemimpin kami, nikmat afiat dan kesihatan yang sempurna, kesejahteraan dan pemeliharaan-Mu yang berpanjangan, jua taufik serta hidayah-Mu yang berterusan, khususnya ke atas Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di Pertuan Negeri Sabah, dan yang amat berbahagia Tuan Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Faridah binti Haji Tusin. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa wafiqna lil adli fi riayatina wa ila siratikal mustaqim wa ila al-amali bi ahkami dinikal qawim innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis berakamkan ucapan terima kasih atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Tuan Yang Terutama, Tuan Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah. Dengan segala kerendahan diri, kami menzahirkan setulus kalam limpahan kasih atas perkenan Tuan Yang Terutama Tun berangkat hadir ke Majlis Perasmian Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah tahun 2026. Sesungguhnya keberangkatan Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri ke majlis yang penuh bersejarah ini menjadi lambang sokongan dan dorongan yang amat bermakna dalam memperkukuhkan martabat institusi kehakiman serta memperkasa perundangan syariah di negeri Sabah. Dengan segala hormat dan takzim, majlis pemohon limpah perkenan Tuan Yang Terutama Tun untuk kami meneruskan atur cara majlis dan mengalu-alukan kehadiran para tetamu kehormat yang turut sama menambah seri majlis pada hari ini. Menjunjung kasih Tuan Yang Terutama Tun,
Dengan penuh hormat, majlis turut mengalukan Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Exco Agama. Yang Amat Arif, Profesor Ajeng, Datuk Haji Amran bin Mat Zain, Ketua Pengarah, Merangkap Ketua Hakim Syari'i, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang Berhormat Datuk Isnin bin Haji Ali Asni, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri. Yang berbahagia Datuk Muhammad Razali bin Wahab, Setiausaha Persekutuan Sabah. Sahibus Samahah Datuk Dr. Ustaz Haji Bungsu Aziz bin Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Yang Amat Arif Tuan Nawawi bin Diman, Ketua Hakim Syari'i Negeri Sabah. Yang Amat Arif Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i Negara Brunei Darussalam. Yang Mulia Dr. Khairul Anwar, Hakim Tinggi pada Pusat Strategi dan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang dialu-alukan Yang Arif Pengerusi dan Hakim-Hakim Mahkamah Utama Syariah. Yang Arif Pengerusi dan Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan Syariah. Ketua-Ketua Hakim Syari'i Negeri-Negeri seluruh Malaysia. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Hakim-Hakim Syari'i, Pegawai-Pegawai Syariah, Pengamal Undang-Undang, Ketua-Ketua dan Wakil Jabatan dan Agensi, Ahli-Ahli Akademik, Warga Pendidik dan para pelajar, rakan-rakan media dan seterusnya, para hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang diucapkan ke Majlis Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah tahun 2026 yang berlangsung pada hari yang cukup bersejarah ini di Sabah International Convention Centre, Kota Kinabalu, Sabah. Tetamu yang dihormati sekalian, dalam menelusuri lanskap kehakiman perundangan syariah yang semakin dinamik, perkongsian ilmu, pengalaman dan kepakaran menjadi asas dalam memperkukuh institusi kehakiman serta memperkasa sistem perundangan syariah. Sesungguhnya perundangan yang kukuh menjadi tunjang kepada keadilan yang ditegakkan, manakala ilmu dan perkongsian kepakaran menjadi landasan dalam memperkasa institusi kehakiman. Maka bersempena penganjuran Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah tahun 2026 ini, marilah kita mulakan lembaran pertama pengisian program dengan mendengarkan ucapan aluan daripada tokoh yang kita hormati. Dengan segala hormatnya dijemput Yang Amat Arif, Profesor Ajeng, Datuk Haji Amran bin Mat Zain, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syari'i, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan sekapur sirih seulas pinang. Dipersilakan. أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل هم همنا. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Tuan Yang Terutama, Tun Datuk Seri Panglima, Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertua Negeri Sabah, Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, merangkap Exco Agama,
Yang berhormat Datuk Isnin bin Haji Aliasneh, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri. Yang berbahagia Datuk Muhammad Ghazali bin Wahab, Setiausaha Persekutuan Sabah. Sahibus Samahah, Datuk Dr. Ustaz Haji Bongsu alias Aziz bin Haji Jaafar, Menteri Kerajaan Negeri Sabah. Yang Ma'arif Tuan Nawawi bin Diman, Ketua Hakim Syar'i Negeri Sabah. Yang Ma'arif Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i Negara Brunei Darussalam. Yang Mulia Dr. Khairul Anwar, Hakim Tinggi Pusat Strategi dan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang Arif Pengerusi dan Hakim-Hakim Mahkamah Utama Syariah. Yang Arif Pengerusi dan Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan Syariah. Yang Ma'arif Ketua-Ketua Hakim Syar'i negeri-negeri seluruh Malaysia. Yang berhormat Datuk-Datuk, Datin-Datin. Yang Arif Hakim Syar'i, Pegawai Syariah, Pengawal Undang-Undang, Wakil-wakil jabatan dan agensi, ahli-ahli akademik, warga pendidik, serta para pelajar yang bijaksana, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kerana dengan limpah kurnianya juga dapat kita bersama-sama menghadiri simposium kehakiman dan perundangan syariah Negeri Sabah 2026 pada hari ini. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seluruh umat Islam yang terus istiqamah menjunjung syariah Islam. Saya dengan penuh ta'zimnya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan sembah kasih kepada Tuan Yang Terutama Tun atas kesudian meluangkan masa demi menyempurnakan pertusan perasmian untuk simposium kehakiman dan perundangan syariah Negeri Sabah buat julung-julung kalinya. Kehadiran Tuan Yang Terutama Tun pada hari ini merupakan manifestasi komitmen berterusan institusi yang dipetua negeri dan kerajaan negeri dalam menyokong pembangunan serta pemerkasaan kehakiman dan perundangan syariah. Bukan saja di negeri Sabah, bahkan juga di Nusantara, insya-Allah. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sabah atas sokongan dan komitmen yang berterusan dalam memperkukuhkan institusi kehakiman syariah di negeri ini. Khususnya kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin Arif atas sokongan yang telah menjadikan kita begitu bersemangat mempunyai ruang dan peluang untuk terus melebar luaskan perkongsian dapatan ini. Dan ini pastinya menjadi pemangkin kepada pelaksanaan pelbagai inisiatif transformasi dan reformasi dalam perundangan syariah yang pastinya akan memberi impak langsung kepada pemberkasaan institusi kehakiman syariah di negeri Sabah khususnya, bahkan di Malaysia amnya. Sesungguhnya negeri Sabah telah mencatatkan beberapa pencapaian penting dalam pembangunan kehakiman dan perundangan syariah. Antaranya ialah pewartaan enakmen Mahkamah Syariah 2024 yang memperkenalkan penstrukturan semula institusi Mahkamah Syariah termasuk penubuhan Mahkamah Utama Syariah. Juga serta perwaktaan enakmen pengangkatan orang Islam 2024 yang menjadikan Sabah
negeri pertama di Malaysia yang punya undang-undang khusus berkaitan pengangkatan anak bagi orang Islam. Kedua-dua inisiatif ini merupakan pencapaian yang penting yang memperkukuhkan lagi kedudukan Sabah sebagai antara negeri yang menerajui, mendepani agenda reformasi perundangan syariah di Malaysia. Alhamdulillah. Bahkan tidak terhenti setakat itu. Ianya terus diperkukuhkan apabila Dewan Undangan Negeri Sabah terus mencipta kecemerlangan dalam meluluskan rang undang-undang pewarisan orang Islam pada 22 Julai 2026 yang lalu. Jadi rentetan daripada jejak-jejak kecemerlangan inilah telah mendorong Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia begitu teruja untuk mengadakan simposium ini yang melibatkan kesemua Jabatan Kehakiman Syariah negeri-negeri, Mahkamah Syariah negeri-negeri maupun delegasi daripada Mahkamah Syariah Brunei Darussalam dan juga Republik Indonesia. Harapan kita demi kebaikan bersama, perkongsian haruslah disebarluaskan agar 1000 manfaat kebaikan dapat dikecapi atas komitmen dan kesungguhan yang telah pun dilakukan oleh mahkamah ataupun di negeri Sabah ini. Penganjuran simposium seperti ini amat signifikan kerana bukan sekadar menjadi wadah wacana akademik, bahkan berfungsi sebagai platform strategik dalam menilai pencapaian, mengenal pasti cabaran dan merangka pendekatan baru dalam memperkukuhkan keberkesanan sistem kehakiman dan perundangan syariah di negara ini. Tema simposium kita, Transformasi dan Reformasi Perundangan Syariah, memacu kecemerlangan Mahkamah Syariah Negeri Sabah, adalah amat bertepatan dengan keperluan semasa. Tema ini mencerminkan keiltizam kita untuk memastikan institusi kehakiman dan perundangan syariah terus bergerak seiring dengan perubahan masa, responsif terhadap cabaran-cabaran yang mendatang dan berusaha memenuhi tuntutan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi tunjang kepada pelaksanaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Antara maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu menghukum dengan adil. Ayat ini mengingatkan kita bahawa teras utama kepada setiap usaha transformasi dan reformasi kehakiman ialah memastikan amanah, keadilan itu terus terpelihara dan dilaksanakan dengan penuh integriti, kebijaksanaan, kompetensi dan bertanggungjawab. Dalam kesempatan ini juga, kita juga telah pun mengadakan persidangan ketua-ketua hakim syar'i seluruh Malaysia dan hakim-hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM kali ke-81, dan ianya telah pun berlangsung dan menjadi platform yang penting dan melakarkan sejarah tersendiri di bumi Sabah ini dalam merangka dan memperkukuhkan penyelarasan dasar, amalan dan hala tuju kehakiman syariah untuk diangkat di peringkat nasional. Pelbagai isu semasa berkaitan pentadbiran dan penghakiman syariah telah dibincang bagi memastikan institusi kehakiman syariah negara terus relevan, responsif terhadap perkembangan semasa serta mampu mendepani cabaran yang mendatang. Malahan, negeri Sabah telah terkehadapan dan beberapa aspek perundangan, khususnya berkaitan penggubalan undang-undang transformasi ini. Dan pastinya, ianya telah pun digerakkan
sejak zaman Tuan Yang Terutama Tun menerajui pentadbiran negeri selaku Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah lagi. Oleh itu, amatlah signifikan apabila Tuan Yang Terutama Tun berkenan hadir bersama-sama kita dan seterusnya menyempurnakan perutusan perasmian simposium ini. Dan ianya jelas menunjukkan kelangsungan, komitmen, kewibawaan untuk memertabatkan kedudukan perundangan syariah itu sendiri. Dan ini adalah satu perkara yang penting yang melakarkan sejarah tersendiri, keupayaan pimpinan dalam merangka dan menentukan hala tuju yang terbaik dalam perkembangan sesuatu perkara yang boleh memberikan impak positif kepada yang mampu dinikmati oleh semua lapisan. Tuan Yang Terutama Tun, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Transformasi dan reformasi kehakiman serta perundangan syariah bukanlah suatu destinasi yang mempunyai titik penghujung. Sebaliknya, ia merupakan satu perjalanan yang menuntut iltizam, itqan, kesepakatan dan komitmen berterusan daripada semua pihak untuk meletakkannya terus relevan dan diyakini oleh masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi asas kepada sistem keadilan Islam. Sesungguhnya kekuatan institusi kehakiman dan perundangan syariah tidak hanya diukur melalui struktur, prosedur atau teknologi yang digunakan, tapi lebih penting jauh daripada itu adalah keupayaannya menzahirkan keadilan, memelihara hak dan menegakkan hukum dengan penuh hikmah. Dan inilah amanah yang perlu dan terus dan harus kita pikul bersama demi memastikan syariah kekal menjadi sumber keadilan, kesejahteraan dan mendapati sebagai rahmat kepada ummah. Dan untuk itu saya yakin dan berdoa mudah-mudahan simposium kehakiman dan perundangan syariah negeri Sabah 2026 ini akan menjadi wadah penting dalam memperkukuhkan jaringan kerjasama, memperkayakan wacana ilmiah serta menyumbang kepada pembangunan kehakiman dan perundangan syariah yang lebih cemerlang di masa-masa akan datang. Akhir kalam, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Tun, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan Kerajaan Negeri Sabah, khususnya Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arif, serta Jabatan Kehakiman Syariah Sabah selaku penganjur bersama dan semua agensi-agensi yang terlibat, para pembentang, peserta serta semua pihak yang telah pun turut menjayakan program hari ini. Semoga ianya mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pulau Pandang jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah tadi ucapan alu-aluan yang telah disampaikan oleh Yang Amat Arif, Profesor Ajeng Datuk Haji Amran bin Mat Zain, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Majlis berakamkan ucapan terima kasih. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita melangkah ke pengisian yang seterusnya, marilah kita saksikan bersama terlebih dahulu rentetan detik dan lipatan peristiwa yang merangkumi aspirasi, usaha serta perjalanan dalam memperkasa kehakiman dan perundangan syariah. Kita saksikan bersama. إن
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Masa lalu mengajar kita tentang erti sebuah perjuangan. Di negeri di bawah Bayu, amanah dipikul demi menegakkan keadilan dan memelihara syariah. Bermula daripada penstrukturan undang-undang secara bertulis, enakmen pentadbiran Hukum Syarak 1977. Melalui enakmen inilah, Mahkamah Syariah di Sabah dilahirkan secara rasmi dan mula beroperasi sepenuhnya pada 1 Februari 1978. Dalam memartabatkan Mahkamah Syariah pada tahun 1995, satu langkah bersejarah telah diambil apabila Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah ditubuhkan bagi menggantikan peranan Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Kini berdiri megah sebuah mercu tanda keadilan serba moden sebagai benteng kedaulatan undang-undang Islam di bumi Sabah. Dalam usaha memperkasa dan mereformasikan Mahkamah Syariah di negeri ini, Enakmen Mahkamah Syariah 2024 kini memperteguh struktur kehakiman daripada 3 peringkat kepada 4 peringkat menerusi penubuhan Mahkamah Utama Syariah. Ia turut meningkatkan bidang kuasa mal Mahkamah Rendah Syariah sehingga RM300,000. Dengan pewartaan Enakmen Mahkamah Syariah Sabah 2024, merintis jalan pewujudan Enakmen Pengangkatan Orang Islam dan Kelulusan Rang Undang-Undang Perwarisan Orang Islam 2026 sebagai undang-undang pertama seumpamanya di Malaysia. Berlandaskan hukum syarak, Enakmen Pengangkatan Orang Islam 2024 memperkemas perundangan demi mengelakkan kekeliruan nasab, isu faraid, mahram dan wali. Pada masa sama, kebajikan serta keselamatan anak-anak sentiasa terjamin melalui peranan rasmi penjaga Atlantik. Negeri Sabah telah melakar satu lagi detik bersejarah apabila Enakmen Pewarisan Orang Islam 2026 memberikan kuasa eksklusif kepada Mahkamah Syariah dalam pengurusan pusaka, hibah dan wasiat demi melindungi hak waris serta mengurangkan pertikaian harta. Melangkah ke hadapan, Mahkamah Syariah Sabah akan terus komited memastikan pentadbiran kehakiman lebih pantas, efisien dan kekal atas landasan hukum syarak. Hadirin sekalian, demikianlah tayangan montaj yang merakamkan serangkaian peristiwa, usaha dan aspirasi dalam memperkukuh kehakiman serta memperkasa perundangan syariah. Semoga rentetan yang kita saksikan sebentar tadi menjadi inspirasi dan pembawa semangat untuk kita bersama-sama melangkah ke arah
kehakiman syariah yang lebih kukuh, dinamik dan berwibawa insya-Allah. Baiklah tetamu yang dihormati sekalian, Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sabah telah berkenan untuk menzahirkan perutusan perasmian Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah tahun 2026. Yang Amat Arif, Profesor Ajong Datuk Haji Amran bin Mat Zain, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, dan Yang Amat Arif, Tuan Nawawi bin Diban, Ketua Hakim Syari'i Negeri Sabah, akan memohon sudi perkenan dan mengiringi Tuan Yang Terutama, Tuan Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah untuk berangkat ke pentas utama. Dipersilakan. والحب يعترض اللذات بالألم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي محمد صفوة الباري ورحمته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Arifin bin Datuk Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah dan juga Esko Agama Negeri Sabah. Yang berhormat Datuk Isnin bin Haji Ali Isnin, Bantu Menteri kepada Ketua Menteri. Yang Amat Arif, Profesor Ajong Datuk Haji Muhammad Amran bin Mat Zain, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berbahagia Datuk Muhammad Razali bin Wahab, Setiausaha Persekutuan Sabah, Sahibus Samah Datuk Bongsu Aziz Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Yang Amat Arif, Ketua-Ketua Hakim Tinggi dan Hakim Berdewan, Yang Amat Arif Tuan Nawawi bin Diman, Hakim Syari'i Negeri Sabah, Yang Amat Arif, Pihak Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari Negara Brunei Darussalam, Yang Mulia Dr. Khairul Anwar, Hakim Tinggi pada Pusat Strategik dan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Ma'arif Ketua-Ketua Hakim Syari dari seluruh negara, Dewan Jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Syukur Alhamdulillah yang limpah rahmat dan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat berhimpun dalam majlis peresmian Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah 2026 pada pagi yang penuh makna ini. Saya merakamkan penghargaan kepada Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang telah mengundang saya untuk menyempurnakan simposium ini. Simposium ini merupakan medan untuk memperkukuh perkongsian ilmu, pertukaran pengalaman, dan jaringan kerjasama dalam kalangan warga kehakiman serta perundangan syariah untuk mempertebatkan institusi mahkamah syariah. Hadirin dan hadirat sekalian, tema simposium transformasi dan reformasi perundangan syariah memacu kecemerlangan mahkamah syariah Negeri Sabah sangat bertepatan
kerana ia mencerminkan komitmen berterusan untuk memperkukuh institusi kehakiman syariah agar terus relevan, berwibawa dan mampu memenuhi keperluan masyarakat. Transformasi dan reformasi perundangan syariah bukan hanya berkaitan perubahan pada struktur atau sistem, tetapi turut melibatkan pengukuhan institusi, peningkatan profesionalisme serta pemantapan budaya kerja yang bertaraskan amanah, integriti dan kebertanggungjawaban. Saya menyokong usaha memperkukuh institusi Islam termasuk institusi kehakiman syariah agar terus berperanan sebagai tonggak penting dalam menegakkan keadilan, memelihara keharmonian masyarakat serta menjamin kesejahteraan rakyat. Saya juga merasa gembira mendapat tahu wujudnya transformasi institusi kehakiman dan perangan syariah negeri Sabah yang telah dicapai hasil komitmen berterusan Kerajaan Negeri Sabah dengan sokongan Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS) serta kerjasama erat Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Antara transformasi yang telah dilaksanakan termasuk pelantikan hakim syar'i dalam kalangan wanita dan pembinaan infrastruktur Mahkamah Syariah Negeri Sabah di 6 daerah iaitu Pejabat, Kota Kinabalu, Kaningau, Beaufort, Kinabatangan, Lahadatu dan Sampurna. 3 lagi infrastruktur yang sama sedang dibina di Papar, Tawau dan Kota Belud. Peranan Mahkamah Syariah menjadi semakin penting berikutan wujudnya pelbagai cabaran sosial pada masa kini. Isu-isu yang berkaitan kekeluargaan, pemeliharaan hak wanita dan kanak-kanak, nafkah, pewarisan serta pelbagai tuntutan syariah memerlukan penyelesaian yang bukan saja berasaskan undang-undang tetapi juga mengambil kira nilai ihsan, kebijaksanaan dan kemaslahatan. Justru kecemerlangan Mahkamah Syariah bukanlah semata-mata diukur dengan banyaknya jumlah kes yang diselesaikan, tetapi ia dinilai melalui keupayanya memberi keyakinan kepada masyarakat bahawa keadilan dapat ditegakkan secara telus, berkesan dan bermaruah. Walau bagaimanapun, saya juga berharap agar setiap kes yang dibicarakan tidak dilewat-lewatkan. Hadirin dan hadirat sekalian, Negeri Sabah mempunyai keunikan tersendiri dalam landscape perundangan negara. Kewujudan sistem sivil, sistem syariah serta mahkamah anak negeri yang berjalan secara harmoni mencerminkan keistimewaan negeri ini yang kaya dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan latar sosial. Dalam konteks kehakiman syariah, Sabah terus menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan pembaharuan yang berpandangan jauh seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Pengarah kurang dari sebulan lalu, 22 Julai 2026, Kerajaan Negeri Sabah dan Dewan Undangan Negeri Sabah telah meluluskan rang Undang-Undang Pewarisan Orang Islam 2026. Ini merupakan inisiatif perundangan pertama seumpamanya di negara ini dalam usaha memperkasakan pengurusan harta pusaka orang Islam. Pencapaian ini membuktikan kesungguhan Sabah dalam menerajui pembangunan perundangan syariah yang dinamik
moden dan berteraskan nilai keadilan. Saya berharap simposium yang diadakan hari ini akan menghasilkan resolusi dan syur yang bernilai serta dapat diterjemahkan kepada tindakan yang berkesan demi masa hadapan institusi kehakiman syariah. Segala urusan transformasi dan reformasi yang dilaksanakan hendaklah sentiasa berpaksikan prinsip keadilan, integriti dan tabir urus yang baik agar mahkamah syariah kekal diyakini oleh masyarakat. Saya juga menyambut baik penerbitan buku Penghakiman Syariah Sabah menghimpunkan koleksi alasan penghakiman Mahkamah Syariah Negeri Sabah. Buku ini bolehlah jadikan rujukan yang bernilai oleh para hakim, pengamal undang-undang, ahli akademik serta generasi yang akan datang. Akhir kata, dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah 2026 ini dengan resminya. Sekian, wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis menjunjung kasih atas ucapan yang telah dizahirkan sebentar tadi. Mohon sudi perkenan kepada Tuan Yang Terutama Tun kekal berada di pentas utama untuk acara berikutnya. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah kita ke detik yang menjadi kemuncak majlis, iaitu simbolik perasmian Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah tahun 2026 sebagai simbolik kepada pembukaan lembaran baharu yang mana terkandung di dalamnya aspirasi untuk memperkukuh kehakiman, memperkasa perundangan syariah dan mempererat jalinan kerjasama serantau. Sambil disaksikan oleh tetamu kehormat dan hadirin sekalian, majlis dengan penuh takzim memohon sudi perkenan kepada Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sabah untuk menyempurnakan simbolik perasmian ini dengan mengetuk gavel 2 kali pada permukaan kaca peluncuran. Hadirin sekalian, demikianlah penyempurnaan simbolik perasmian Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah tahun 2026 yang menandakan bermulanya sebuah wacana ilmiah dalam memperkukuh kehakiman, memperkasa perundangan syariah serta membina kesefahaman dan kerjasama yang lebih kukuh. Dan seterusnya mengakhiri acara di pentas utama, mohon sudi perkenan kepada Tuan Yang Terutama Tun berkenan untuk menerima buku Penghakiman Syariah Sabah dan cendera kenangan daripada Yang Amat Arif, Ketua Hakim Syari'i Negeri Sabah. Menjunjung kasih Tuan Yang Terutama Tun, dengan penuh hormat dipersilakan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri dan para tetamu kehormat untuk kembali ke kerusi utama di bawah, dipersilakan.
Para tetamu yang dimuliakan, Alhamdulillah. Usai penyempurnaan acara simbolik perasmian dan penyampaian cedera kenangan sebentar tadi, maka tirai majlis perasmian juga bakal berlabuh. Semoga segala ilmu, pandangan dan perkongsian yang dicurahkan sepanjang simposium ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan seterusnya menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh kehakiman dan memperkasa perundangan syariah. Majlis mewakili pihak penganjur ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan junjungan kasih kepada Tuan Yang Terutama Tun atas perkenan dan kesudian berangkat hadir menyempurnakan Majlis Perasmian Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah tahun 2026. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Tun. Mengumumkan keberangkatan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah beredar meninggalkan majlis. Hadirin dipersilakan berdiri. فاق البذور وفاق الأنبياء فكم بالخلق والخلق من حسن ومن عظام نعم سرى